Hey guys, korang nak tahu tak? Sebenarnya dekat dalam dunia ni ada satu parasite ni, dia boleh masuk dalam badan kita. Lepas tu, masa dia masuk dalam badan kita, kita punya badan semua akan berubah jadi serangga. Uish, serius lah? Macam mana badan kita boleh jadi serangga? Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Okey, pada masa tu ada seorang lelaki ni, dia baru bangun dari tidur. Lepas tu masa dia bangun dari tidur tu, dia pelik. Dia rasa macam, kenapa badan aku macam ada benda gigit ni? So masa dia rasa kena gigit tu, dia pun tengoklah dekat tangan dia. Rupa-rupanya dekat tangan dia memang ada benda gigit, sampai merah tu jadi besar. So masa dia rasa macam kena gigit tu, dia pun tengoklah dekat katil dia semua. Dia rasa macam ada serangga ke dekat katil aku ni? Jangan-jangan ada kutu katil ke apa? Aku tak nak. So lepas tu dia pun check lah dekat katil dia semua. Memang tak ada serangga langsung. Dia pun pelik, tapi dia pun terus tidur lepas tu. Tapi masa dia tidur tu, dia tidur dengan berhati-hati. Kenapa dia tidur berhati-hati? Sebab apa? Dia tak nak serangga gigit dia lagi. So lepas 2-3 hari, masa tu dia pun baru bangun tidur. Dia pun tengoklah dekat katil dia, ada serangga lagi ke tak? Tengok-tengok memang tak ada. So dia rasa macam tak apalah. Dia pun pergilah buat kopi. Tapi masa dia nak buat kopi tu, dia rasa macam tangan dia macam gatal-gatal semua. Tapi dia pun relax je lah. Dia rasa macam tak ada apa-apa kot. So masa dia buat kopi tu, dia rasa macam kenapa macam susah sangat nak ambil cawan ni? Dia try ambil cawan, tengok-tengok tak boleh ambil, sampai cawan tu terjatuh. Masa cawan tu terjatuh, dia pelik lah kan. Dia rasa macam macam mana cawan ni boleh terjatuh? Tapi dia rasa macam tak apalah, maybe tak ada rezeki nak minum kopi hari ni. So pada satu malam tu, dia tengah tengok TV. Masa dia tengah tengok TV tu, tiba-tiba dia rasa macam batuk kuat gila. Dia rasa macam batuk tak berhenti-henti. Dan batuk tu boleh katakan teruk gila. Sebab apa? Dia rasa macam batuk tu memang datang daripada dalam paru-paru dia. So masa dia rasa batuk dia teruk sangat tu, dia pun terus pergi farmasi. Sebab apa? Dia nak beli ubat batuk. Tapi korang kena tahu, masa dia dekat farmasi tu, bukan dia beli ubat batuk je, tapi dia beli banyak gila coklat. Tak tahulah sebab apa, tapi sejak 2 menjak ni, dia tiba-tiba suka makan coklat. Tapi walaupun dia dah beli ubat batuk semua, tapi dia still sakit lagi. Lepas tu, masa dia rasa dia sakit lagi, dia pun terus pergi hospital. So masa dia dah dekat hospital tu, masa tengah tunggu giliran, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan ni. Tiba-tiba perempuan tu batuk yang teruk macam dia juga. So dia pun terfikir, dia rasa macam maybe ada benda macam penyakit-penyakit yang tengah melanda dekat kawasan ni. So lepas tu, dia pun teruslah jumpa dengan doktor. Masa dia jumpa doktor tu, doktor pun cakaplah kat dia, okey, awak tolong buka baju semua sebab saya nak tengok macam ada cek-cek badan awak ke, kok ada benda yang macam tak kena ke kan. So dia pun buka lah baju kan. Tapi lepas dia buka baju tu, bila doktor tengok, doktor pun menjerit. Sebab apa? Rupa-rupanya tangan dia terus jadi tangan serangga. Uish, macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana tangan dia boleh jadi serangga? Okey, korang kena tahu, parasite ni dia adalah serangga. Serangga ni dia akan masuk dalam badan kita. Sebab apa? Dia memerlukan badan kita untuk dia membiak anak-anak dia. So lepas dia dah masuk dalam badan kita, dalam masa 7 hari, dia akan masuk dekat memang dalam badan kita yang memang dalam gila. Lepas tu badan kita akan tiba-tiba start jadi berubah. So lepas badan orang tu tiba-tiba dah berubah semua, dia tak akan rasa sedar. Sebab apa? Kiranya contohlah, kalau tangan saya tiba-tiba jadi serangga kan, saya tengok tangan saya akan rasa macam normal, macam tak ada apa-apa. Malah saya akan rasa macam tangan saya ni jadi lagi kuat daripada sebelum ni. Okey, lepas tu pada satu hari ni, ada 2 orang ni. Nama seorang ni Michael, nama seorang ni Sarah. So masa tu Michael dengan Sarah ni pun memang kena penyakit ni juga. So Michael dengan Sarah ni pun pergilah hospital nak buat pembedahan. So masa diorang buat pembedahan dekat kepala diorang tu, doktor pun tengoklah dekat kepala diorang kan. Tengok-tengok kepala diorang dah tak ada otak.